memberi peluang ahli memperoleh pendapatan pasif secara berulangan. Peluang itu ditawarkan Tok Nexel Sdn Bhd dengan slogan Wow Prepaid That Pays. Target saya nak dapat selepas setahun 500 je. Lepas setahun saya dapat 1,600 lebih, dekat 1,700. Pada tahun kedua saya dapat 17,000, tahun ketiga saya dapat dah 33,000 lebih dah. Kalau campur-campur tuan, satu benda yang tak masuk akal tuan. Okey. Dia menghampiri setengah juta setiap bulan. Setiap bulan tuan. Ini bukan cerita setahun sekali. Yang ini cerita setiap bulan. Saya tak heran dalam Tok Nexel ini, mungkin saya dan mungkin orang lain, mungkin kawan-kawan saya yang lain, tidak lama lagi mereka berpendapatan juta tuan. Kita buat kerja sekali je. Kita tajuk orang kan. Okey, dia beli SIM card pada kita. Lepas tu dia tak top up lagi kita dah. Dia pergi ke top up kat kedai-kedai top up kan. Tapi every time dia top up, kita dapat income. So kita dapat income pasif kan. Tu insya tu buat kerja sekali, dapat income berkali-kali. Satu platform untuk rakyat Malaysia, khususnya rakyat Malaysia, untuk menambah pendapatan sampingan dengan handphone sahaja. Maksudnya kita tidak perlu membuat satu perniagaan dengan buka kedai. Cukup melalui handphone sebagai platform pun sudah cukup untuk memulakan satu perniagaan. Sebelum saya pencen, saya memang ada beritahu kawan-kawan saya supaya jual ini banyak kelebihan dia. Pertama seperti mana yang saya sebut tadi tu, insurans, dapat free gift, dan tidak sangka-sangka juga dapat sebutan mertua ini. Steady, top up dapat cashback, masuk poket hari-hari, tak kaful kemalangan diri, tak kaful hayat, duit masuk macam jet, Ton Wow memang high. I'm Ton Wow. Yang terdiri daripada Tok Nexel dan Ton Plus telah diasaskan pada tahun 2010. Kenapa kita perlukan 1 juta ringgit? Contoh, kita dah berumur berapalah sekarang, 50 contohnya ataupun 60. Kita memang dah set tak bekerja dah ni. Okey? Lanjut usia lah, senang cerita, dah masuk warga emas. Okey, perbelanjaan 1 bulan contohnya anggaran 4,000. Maka 20 tahun duit tu akan habis. Alright, nak bekerja dah of course kita tak mampu dah. Nak rehat je dah kan? Okey. Tetapi kita tak ada 1 juta. Belum ada ataupun sedang berusaha contoh dia kan. Sebab rezeki ajalan maut ni semua di tangan Tuhan kan. Okey. So, bagaimana nak buat? Okey. Kita telah menjadi ahli Ton Wow. Okey, kita telah mempunyai IDP dan kita pun memang top up. Kita dah memang guna, cuma maybe kita tak buat penajaan ataupun kembangkan rakaian. So macam mana nak buat tu? Rakan-rakan, komisen bulanan RM1,166. Ia bermakna kita ada mempunyai 200,000 dalam akaun ASB. Pengiraannya adalah 200,000 darab dengan 7%. Okey, 7% ni kita anggaplah dividen yang paling rendah lah. Biasanya dia 10, biasa 11, biasa 14 kan, bergantung pada ASB sesuatu bank tersebut lah. Okey, 200,000 darab 7% sama dengan 14,000. 14,000 okey, bahagi dengan 12 bulan sama dengan RM1,166. Okey, ibarat kata kita income RM1,166 ni, kita ada 200,000 di dalam ASB dan kita dapat setiap bulan. Tetapi kalau kita dapat 6,000 pendapatan kita dalam akaun Ton Wow lah kan. Alright, means kita ada 1 juta ringgit dalam akaun ASB dan kita dapat setiap bulan guys. So bagaimana nak dapatkan income RM6,000 ni? Alright, kita buat duplikasi 10. Okey, kalau kita mampu buat penajaan lebih tu terpulanglah, sebab sedia maklum kadang-kadang orang ni mereka nak jadi user saja. Okey, mereka tak berminat nak buat marketing untuk duplikasi. Tapi kalau specialist dealer, of course mereka contohnya macam kita akan buat marketing ni. Alright, marketing ni pun berbagai, ada offline, ada online, dan caranya pun berbagai-bagai. Ada orang langsung tak tunjuk dia punya marketing, tapi tahu-tahu result matters di top. Contoh dia kan, dia tak ada bising-bising ni, ada senyap je kan. Tengok ranking tiap bulan, nak alert ke dia duduk nombor 1. Itu yang kita nak. Okey, kalau kita cakap lebih-lebih pun kadang-kadang orang kata kau ni tong kosong lah, berapa bulan dah kau tak ada apa pun, kau punya commission 63,000 tu, contohnya lah kan. Okey, so kita back to basic. Okey, kita realisasikan duplikasi 5, 10 dulu bagi hidup. Kalau kita mampu menaja lebih, kita buat lebih. Dalam ramai-ramai penajaan tu adalah yang berlaku ataupun berminat untuk menjadi specialist dealer. Biasanya guys, rakan-rakan daripada sejarah lah, sebab sejarah tak pernah menipu, orang yang menaja ratus-ratus ni, 100 lebih, 200, 300, 400 di level 1, komisen mereka biasanya memang 5 angka paling tidak. Sebab ada yang berlaku duplikasi di situ. RM1,166 di dalam bisnes SIM card Ton Wow ni
kita dah ada RM200,000 dalam akaun SB, ibarat kata macam itu. Tapi kalau kita ada 6,000, 12 kali 50, kita ada 1 juta. Modal berapa nak mula? RM128. Alright, Roger WhatsApp kepada yang ingin mendapatkan 1 juta yang pertama. Terima kasih. Jadi itu saja perkongsian untuk kali ini. Berjumpa lagi.